Selamat pagi, salam sehat， 小朋友们早安，大家好，我是中文老师，saya adalah guru Mandarin， 我叫 Louis，nama saya Louis， ya， anak-anak panggil 老师 Louis，apa artinya 老师？ 老师 adalah guru, jadi bukan Bu Louis, tapi 老师 Louis. Bisa? Ya, bisa anak-anak? 老师 Louis. Ya, sekali lagi. 老师 Louis. Anak, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutupkan mata, ikut 老师呀。主耶稣，谢谢你赐给我们新的一天，谢谢你给我们健康的身体，谢谢你给我们爱我们的父母。主耶稣，现在我们要学习，求你帮助我们，奉耶稣的圣名求，阿min. Anak-anak, mari kita bersama-sama bernyanyi. Judul lagunya, 我的朋友在哪里？1、2、3、4、5、6、7， 我的朋友在哪里？ Sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi. 再见，再见。